welcome to satu-satu video yang saya dah lama nak buat, tapi saya tak pernah buat sebab saya malas nak edit kalau nak post kat TikTok. Jadi sekarang saya dah post kat YouTube. Saya nak post kita punya get ready with me. Okay, tapi sekejap kawan-kawan. Sekejap saya nak kena ambil dulu bag makeup saya sekejap. Oh no, kau nampak apa-apa tak abaikan lah. Bilik aku memang macam gini, pelik-pelik. Stand phone je tempat sedia anak tudung. Aduh. Okay, sebenarnya aku tak akan pakai anak tudung ni, tapi sebab aku nak buat get ready with me, aku takut nampak tengkuk kalau aku pakai anak tudung biasa. Dan I know it won't. Oh, sabar, yang belakang ni sabar. It won't be satisfying for me kalau buat first, saya cakap ni aku dah tarik anak tudung ni sampai ke hujung level yang aku sudah make up. Kalau aku pakai shawl sahaja, walaupun aku buat flowy betul-betul macam tu, aku tak rasa satisfied. Dan trust me, sepanjang video aku akan macam tarik sikit. No, saya tak cukup rajin ya. Video hari tu yang banyak dot tu pun sebab aku tak perasan time record. Kalau aku perasan, aku dah cover dah. Takkan aku nak sengaja tayang. So, kali ni kita mengurangkan kadar untuk diedit. Marilah. Tapi aku nak beli bag makeup baru, tapi selepas aku check bag makeup ni, aku rasa dah macam okey je. Sebab tera, kalau tak terkoyak sini, terkoyak mana baju kowe. Terkoyak sini betul. Sini pun terkoyak weh, tapi aku macam selama ni aku rasa huduh aku jahit. Rupanya aku jahit kat luar memang nampak huduh lepas tu semalam aku jahit kat dalam, nampak okey je. Sebab bahagian atas ni pun ada koyak sikit, tapi aku jahit tak berkemas. Ni. Marilah kita membuka kita punya harta karun. Nampak dah macam mana aku nak buat dekat TikTok. I'm not a TikTok girls. Buku makeup. Okay, sementara aku sebenarnya benda ni the first step. Patutnya tadi before aku start video, aku dah kena tonggengkan dia. Sebab dia dah di hujung-hujung kawan-kawan. Aku ada je duit, tapi itulah macam biasalah nak baca share. Selagi boleh. Ni macam setting spray lah. Padahal kan dah lama dah dapat nak habis. Boleh je beli dulu, waktu tu ada je duit. Tapi kata, oh tak apa, selagi tak habis kita tak beli. Lepas tu sekarang meminjam dengan kakak aku. Okay, let's go. Sabar. Saya nak pakai wangi-wangi dulu sementara menunggu benda tu turun sikit. Aku kan sebenarnya this is my pet talk lah. Aku sejenis yang tak boleh pakai perfume dulu. Sebelum aku jadi yang sekarang yang ada perfume satu slot dekat aku punya tempat makeup ni, aku sangatlah tak boleh. Bayangkan aku nak beli perfume aku. Aku duduk kat kedai, aku kan first perfume yang aku beli, first perfume yang aku beli tu dia bukan branded punya. Aku beli dekat kedai Uncik sebab kakak aku kata hang kena pakai perfume. Awak payah sangat ni, hang kena pakai perfume. Lepas aku macam, no, I don't want to pakai perfume. Hidung saya tak tahan. It's too macam mana tak, aku tak tahu. Tapi hidung aku saya tak tahan. Betul aku post kat confession. Aku cakap apa ni, aku cakap apa ya aku cakap aku cakap ada tak orang macam aku yang aku bukan tak suka berwangi. Correction, aku pakai deodorant. Deodorant is a must. Aku kalau keluar tak pakai deodorant, walaupun semua cakap tak bau pun bat, aku akan rasa diri aku manusia paling busuk atas muka bumi. Lepas tu aku cakap lah, ada tak orang yang macam aku kan. Lepas tu dia cakap, ada je, mungkin awak ni hidung sensitif, jadi awak tak boleh kalau bau perfume. So makeup saya akan extra lama. Awak tak boleh kalau bau perfume macam tu. So aku macam, ada. So ente
Ana tak berseorangan lah. Aku setengah. Ni saya pakai Rosken ya, moisturizer saya. Nak yang really ke? Dah critical. Aku ada satu perangai tau. Aku tak boleh pakai benda mahal sebab aku macam Rosken ni, cerita dia macam mana aku boleh pakai. Dulu aku tak pakai Rosken, aku pakai Safi dulu. Safi. Aku dua je aku pernah pakai moisturizer, Safi dengan Rosken. Cerita yang boleh pakai Rosken ni PMG 2024, PMGU. Bukan PMG, PMGU. Kan PPMG tu, cerita dia macam ni. Waktu tu aku duit dah berkurangan ya kawan-kawan. Duit saya dah berkurangan, jadi saya tak boleh beli lagi moisturizer. Lepas tu aku kan waktu tu aku pergi Watson bila tau, time tu lah. Aku pergi Watson, aku dapat free Rosken punya yang 700ml. Aku beli tu 75 kan. Aku rasa aku dapat dalam 25ml punya tube kot. Sebab aku punya point tu macam mana tau. So kira basically aku dapat benda tu free. Faham tak? Lepas tu dia cakap lah, mula tu aku macam tak mau ambil. Lepas tu dia cakap, for the first time ya, aku semampu buat saya beli benda yang saya tak nak. Dia cakap kat aku, dia kata belilah dik, apa ni, belilah yang ni elok buat moisturizer. Kalau tak pakai sebagai moisturizer pun boleh buat sebagai kalau krim gatal-gatal. Lepas waktu tu aku memang ada masalah yang suka gatal-gatal tangan semua. Lepas aku cakap, oh okey lah, aku beli Rosken lah, aku ambil lah. Aku ambil. Lepas tu sebelum tu aku tak pernah pakai dekat muka. Aku pakai je kat tangan, kat kaki, berlaku gatal. Waktu BMGU tu moisturizer aku habis. So aku ingat kau tu kata boleh buat moisturizer. So aku buatlah moisturizer. Weh, aku pakai, Allah, syok, sesyok-syoknya lah orang kata. Serius weh, syok gila waktu tu. Mana aku punya concealer? Syok gila aku pakai the feeling pakai moisturizer Rosken tu kan. Sangatlah syok. Lepas tu, by the way sini Xiaomi. So there's time I'm gonna look at there while talking. It's a get ready with me for a reason, okay. Okay, lepas tu aku rasa syok gila. Then nak jadi cerita, Rosken tu bertahan sampai aku cuti semester. Cuti semester kan saya kerja. Cuti semester kan saya kerja. Jadi saya adalah duit kawan-kawan. Saya ada duit, saya belilah Rosken yang tube besar tu. Ni dah botol kedua Rosken aku. Tak masuk mata kan. Ini dah botol kedua. Weh, awal ni aku make up. Aku baru realise. Aku pukul 4. Tak apalah. Sekejap lagi boleh buat konten, boleh buat TikTok. Oh ya, sebab sekejap aku nak masuk juga. So tak apa. Boleh mengaji sekejap lagi. Weh, salah lah gila. Boleh lah make up santai-santai. Aku pukul 4, aku pukul 3. Pukul 4 sampai pukul 6. Kot? Tak apalah, make up je sekejap lagi aku check pukul apa. Betul lah, 4 sampai 6. Aku suka main hujung hidung aku macam tu. Lepas tu kat mana tadi? Lepas tu aku dah cakap aku takut sebenarnya nak try benda-benda mahal. Sebab tu lah, sebab aku takut lagi. Dan aku dah ready. Tahu tak, macam dia feeling Mia Adriana jadi susah. Macam tu lah aku. Kalau aku dah try benda elok walaupun dia mahal, tiba-tiba aku go back to benda yang tak best ataupun benda yang murah. Dia macam okey je. Benda yang murah tu, bukanlah benda yang murah tu tak dipakai, tak boleh. Tapi aku jadi macam, oh my god, mine is totally better. Macam tu. Lepas tu
set nah cakap dia macam memerlukan fokus. Lepas tu aku pun beli di Galaxy. Aku cakap okay, aku tak pernah tukar moisturizer. Aku start pakai Safi sebab dulu aku start makeup umur 17 sayang. Umur 17 sampai lah rumah aku, kami akan setiap bulan, setiap kali dapat pencen, each of us akan dapat RM50 as allowance. Dan RM50 tu stay. Macam macam konsep dia, ayah aku bagi RM50. Kalau nak duit lebih apa cari. Macam tu lah. Daripada ayah aku tak bagi langsung kan. Lepas tu dapat allowance RM50. Dengan RM50 tu lah saya beli top up. Dengan RM50 tu lah saya beli Howie. Come to think of it, waktu aku 17, RM50 is enough for my makeup. Waktu tu tak pakai primer sayang. Waktu tu makeup pun tak stay. Sekarang makeup saya 3 jam dia stay, okay. Lepas tu apa tadi? Ni. Next saya nak pakai cushion foundation. Betul lah, powder foundation daripada Suki Girl. Aku pakai kod 05. Lepas tu apa ni, RM50 je dulu. So bajet RM50 tu kena cram untuk beli lipstick. Tapi dulu beli kat Eco kan. Beli barang-barang macam lipstick. Lepas tu beli. Sebab tu lah dulu 80% makeup aku adalah Eco. Sebab saya ada bajet 50. Saya punya allowance daripada ayah saya RM50 je. Sekarang pun macam sama je. Tapi dulu base aku pakai ni. Dulu base aku pakai apa? Oh, dulu base pun Eco juga sebab aku pakai concealer. Dulu tak macam sekarang lah. Dulu aku pakai concealer. Lepas tu loose powder dulu mula-mula aku pakai Suki Girl. Lepas tu sekarang aku pakai Emina sebab way much jimat. Lepas tu tak apalah. Lepas tu dulu aku rasa memang 80% makeup aku tu makeup Eco lah. Lipstick jangan cerita, memang 100% Eco. Tak, ada satu je lip tint Suki Girl. Yang tu je yang bukan Eco. Yang lain semua Eco. Okay. Lepas tu ada asal apalah. Lepas tu okay, kenapa kau rasa macam aku tak berperhatian dengan finishing dia? Tak, aku tahu sebab apa. Sebab semalam aku tidur tak pakai skincare. Saya terlalu letih, saya terlalu ngantuk, aku tak tahu tapi aku tak pakai skincare. So hari ni aku tak boleh pakai lip matte lah. Saya kering, sekering-keringnya. Tapi aku tak pakai skincare tu yang muka aku jadi ni. Lepas tu long story short, tadi kat mana? Set. Macam biasa kita pada tahu balik pada RM50 kan. Lepas tu aku ingat dah makeup. Makeup Eco. Lepas tu set. Loose powder ni Emina. Tapi nak tahu tak ni bekas apa? Ni bekas earphone. Ya. Tapi sebab aku tak ada bekas nak letak loose powder, jadi aku letak dalam bekas earphone. Nampak tak how cheap I am? Mana aku punya sponge? Wow. I'm not makeup. I'm baking. Okay. Sabar. Lepas tu long story short. Long story short, aku masuk college, baru aku start beli makeup yang agak branding. Setting spray pun aku pakai sejak aku masuk college. So, kalau anda lihat muka saya yang version SEM 1, sangatlah. Tahu tak, aku ingat sampai hari ini, one of my core memories dekat college, aku pakai lipstick terang yang amat. Lipstick tu tak terang, tapi makeup aku biasa-biasa. So, lipstick tu akan nampak terang. Faham tak? So, ya, itu antara core memories aku bila berkaitan makeup. Lepas tu, waktu aku makeup tu kan, adik aku semua tak belajar makeup lagi macam sekarang. Macam adik aku, dia belajar makeup serentak dengan aku. Aku belajar makeup seorang. Dulu adik aku literally masuk. Kalau siapa yang follow TikTok aku awal-awal dulu kan, kawan-kawan suka mendengar, kawan-kawan
Kawan-kawan suka menengah lah. Kawan-kawan suka menengah. Sebab start aku masuk you, aku dah tak buat dah live makeup. Kalau tak, dulu tiap-tiap lepas maghrib aku akan buat live makeup tutorial. Macam lah dia gempok sangat. Tak, sebenarnya aku nak build engagement. So aku tak tahu nak buat live apa. So yang dah aku buat je live makeup. It actually sounds good untuk buat live sekarang. Tapi aku live yang minyak angin tu pun sedia-sedia. I just got the notification. Aku punya setting spray dah up for delivery. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbana, kau kirimkanlah setting spray aku tu sebelum aku keluar bekerja. Lepas tu sama cerita lepas tu aku beli sebab sebelum tu aku fikir buat apa aku nak pakai setting spray. Aku bukannya pergi mana pun. Raya pun aku tak pakai setting spray. Pakai tak? Betul lah, raya pun tak pakai. Aku nangis sebab makeup aku kelabu. Sebab okay, dulu makeup aku tak macam sekarang. Dulu kulit aku lagi gelap. Ni after all the skincare, so brightening sikit lah kan. Bright sikit lah kulit aku. Dulu kulit aku sangatlah gelap. So kalau macam, kalau sekarang aku pakai BB cream ni, aku boleh adjust bagi nampak biasa-biasa ataupun kelabu that like a few percent je. Tapi kalau dulu aku pakai makeup, kawan-kawan dia punya gondreng tu. Yang ni saya tak nak tutup lagi. Sebab lagi kalau saya pakai lipstick, saya nak touch up tapi lipstick tu saya kena letak benda ni. For your information, it's not gonna be this long if aku makeup tanpa record. Tapi biasalah, bila ada camera ni, dia feeling diva sikit. So saya pakai blush dulu. Blush ni, tahu tak cerita dia aku beli benda ni sebab nak blush. Tapi aku dapat yang eyeshadow. Aku punya lah tengok satu-satu. Lalu dapat yang eyeshadow. Aku cakap, bro, I want the blush and the highlight. So aku penat asyik tukar-tukar blush, asyik beli blush. Macam aku fikir kalau aku ada buku ni, esok-esok kalau dah habis, aku tahu nak repeat blush aku kat mana. Ni aku pakai blush Eco ni. Ada, tak ada. Oh lah weh. Dia bagi aku idea. Every time aku pergi Eco, kalau blush yang aku suka ada, grab je kan. Good idea. Buat stok banyak-banyak. Sama lah macam setting spray lepas ni. Aku rasa tak boleh lah. Aku dah tak boleh hidup. Sebenarnya saya ada gosip pasal setting spray semalam. Tapi okay, kalau orang kata saya akan tutup ni sebab kata sebentar saya ambil inhaler saya. Sebab aku ada sinus. So okay, apa tadi? Antara benda yang aku tak boleh hidup tanpa dia adalah setting spray. Aku nak cakap pasal blush. Tahu tak? Ini untuk orang-orang yang fair skin, yang ada adik tan skin. Biarlah saya bagi tahu. Tan skin punya blush takkan sama dengan fair skin punya blush. That's one thing you have to live with. Sebab tahu tak, dulu kakak aku cakap, dia macam kalau tan skin ni, orang akan salah faham dia as blush blindness. But if we don't do blush blindness, we look pale as F. Okay. So yeah, serius. Dulu aku macam dab-dab sikit. Kadang-kadang tahu-tahu macam aku kan, kalau aku live, makeup aku kena extra. Sebab dalam kamera tak nampak. Macam ni kan kot yang nude-nude. Tengok lah, macam ni pun tak nampak. Not enough lighting, memang tak nampak terus blush aku. Macam dalam kamera live, tak apalah lighting depan kiri kanan, depan belakang. Okay kot. Dap-dap sikit. Inilah saya ya. Saya akan make sure blush saya balance. Tak boleh ni kurang. Okay dah. Lagi kita masak. Aku nak buat stok banyak-banyak video. So by the time, so hari tu aku tak ada stok video. Pasal aku macam nak post sangat-sangat. Tu yang lah post Eco haul. Tadi saya buat apa? Blush. Macam ni lah saya. Aku rasa I wanna go for nude. Tapi kalau nude, aku nak pakai lip gloss hari ni.
ke? Oh ya, kita boleh pakai lip tint ni. Oh, okay, boleh pakai lip tint sikit ke. So marilah saya memperkenalkan anda kepada buku makeup saya. So kita ada 3 page tau. Page yang pertama dia macam nudie punya tema. Yang kedua dia macam pinky punya tema. Yang ketiga ni dia macam versatile sikit lah, nampak tak? Dia macam banyak warna sikit. Aku tak pernah pergi try ni. Pernah lah tapi bahagian atas. Should I do? Oh lah, aku macam terfikir je nak buat konten pakai benda ni. Should I do? Komen kat bawah. Okay, so saya rasa I wanna go nude, but is there any orangish color? Oh, kita pakai orange lah. Lah, rasa macam nak pakai orange makeup hari ni. Tak. Second page. Macam orange ni kan. Okay, boleh. The thing is, kalau hampa nak buat makeup, hampa kena, kalau aku lah, ini tips aku lah, aku kena pilih 3 shade. Sebab aku punya eyeshadow yang gempak, bukan eyeshadow yang daily. Kalau daily aku pakai 1 shade je. Dia kena ada 3 shade. Shade yang super soft, shade yang agak bright, dan glitter. Untuk glitter, aku nak pakai yang ni. Aku tengah pilih yang super soft. Aku rasa aku nak pakai super soft yang ini. Lepas tu pakai yang ini untuk yang bright. Mari kita ambil saya punya blush. Wait, mana brush aku yang orange? Ini brush orange. Ni tak, ini highlighter. Ni ke? Okay, ni nak buat light punya. Yang tu saya buat yang bright punya. Okay, bismillah. Dia macam tu. Ini how I put my soft bright. Tapi syok kau macam kata-kata mata macam ni sangat low. Work tau. Dia maaf lah, dia kalau pakai brush tak bulat ni, dia memang kena minta perhatian lebih sikit. So mula-mula kita guna hujung dia ni. Mana kamera? Hujung dia ni untuk letak macam ni. Lepas tu kita nak guna bahagian lepiak dia ni untuk blend dia. Nampak tak? One thing about being love about makeup, tapi tak apa nak ada duit, hang kena pandai inovasi benda yang ada. Seriously, that's how it is. Seronoknya finally aku. Tapi video ni video terlama sebab kalau aku makeup memang setengah jam pun. And aku kadang-kadang faham je kalau lelaki kata, oh makeup setengah jam tapi nak buang 5 minit je. Yeah bro, that's how painful makeup is. Okay, ni untuk nanti bila kita nak buat makeup. Sebab aku buat makeup yang dia ada 2 jenis glittery makeup eye. Satu macam aku tengah buat ni. Satu lagi glitter kat tengah. Yang ni glitter kat depan. Satu lagi glitter kat tengah. Yang satu lagi very basic, which is buat color the whole eye dengan bright soft color. Lepas tu hujung macam bagi hint of bright color tu the whole ni, tapi tak cantik lah yang tu. Yang tu macam newbie punya. Dulu aku awal-awal makeup aku buat macam tu. Lepas tu aku learn this technique. I'm gonna stop this sekejap lah lepas azan. So by the time korang ni mungkin aku dah siap mata. I think I nak sambung je, tapi tak bercakap lah, supaya hampa boleh tengok how aku buat mata aku ni. Aku dah start bright colour. Sebab dah ada wujud. Sangat pigmented ya. Kenapa macam tak ada hint of glitter?
Weh, terkejut aku. Cuba ketuk pintu tu. Jangan tak ada. Jangan tak bangun ni. Kenapa saya tak bangun Gina? Tutup lampu tengah. Lupa. Okay, and now for glitter, kita cakap sesuai. For glitter, I'm gonna use my hand. Trust me, I tried so hard to use brush, but it didn't work as good as I use my hand. So, kita gunakan kurniaan Tuhan. Are we gonna do this or this? I think it's more orange than this, just giving pink. Or this. So come on. I'm thinking. Ni macam soft sangat lah. Kita dia ambil ni. Okay, you can see it. So this is it. Aku macam nak share juga dengan hampa macam mana aku apply eyeshadow. Tengok by the time Azhar habis, aku dah siap apply. So it's not gonna fail how I apply, okay? And I'm not gonna stop makeup hanya sebab Azan. That's not what I mean. You guys get it right what I mean by the time aku takkan stop sebab Azan. So aku bukannya buat bising pun. Kalau macam aku tengah ngaji pun aku stop sebenarnya. Oh, faham sebab lighting. Aku baru nak kata kenapa selalu aku nampak bulan ni macam tak cantik sebab lighting. Okay. Well, lengah. So yang ni dulu kan aku ingat yang ni nak kena pakai makeup remover, tapi tidak. Sekejap saya tunjukkan kepada anda semua. Saya hanya pakai dry tissue pun dah boleh dah yang ni. Boleh je, tapi sebab aku ni tak behave. Ni sewek pun so ada kadang-kadang termakan eyeshadow. Semua benda lah nak jatuh, nak ajak beraduh ke semua benda. Okay, ambil ni. Tak, lepas tu macam aggressive white. So benda ni sebab banyak, tak nak bazir, kita letak je. Sebab aku kan banyak guna makeup macam tu. Okay, itu adalah how saya pakai makeup. Aku cuba tahu, aku dah berapa banyak kali aku try pakai glitter guna brush. Tapi efek dia pada aku tak satisfying, tak cantik, tak hit macam mana aku nak, macam mana aku dapat kalau aku ni. So aku rasa macam berpeluh dekat hujung hidung. So kita kena guna bedak sikit. Dia kan, kalau apa perasan tadi aku tak pakai apa-apa base selain bedak tu dekat atas ni. Sebab the keyword is aku kan selalu berpeluh atas hidung. So aku dengar kalau hampa perlu tempat tu jangan pakai, especially kalau hampa pakai foundation. Okay, so next kita akan buat eyeliner. Eyeliner ni dia memerlukan kesabaran tingkat dewa sikit. Okay, I can never talk while doing eyeliner. Okay, it's like I need like super focus. Nasib bukan cuma pas-pasan. Apa ini?
Okay. Okay dah. Jangan sentuh Nur Badrisha. Tahu tak? Dulu aku pernah buat high kick strand. Aku macam nak post video tu, tapi aku cari balik tak jumpa. Aku tak tahu mana aku tak. Aku ingat kan selalunya video-video yang unposted aku akan post dekat, aku akan simpan kat tablet. Tapi tak ada, tablet pun tak ada. So sejak aku dah berani nak post ni, aku rasa sebab dulu aku letak huge beban macam, oh aku nak kena edit, oh kena make sure nampak cantik. Macam sekarang aku tengoklah background tak macam apa-apa, dengan segala bunyi ada. So kita dah dengan eyeliner. Sekarang saya nak pakai highlighter. Kalau aku suka pakai highlighter atas ni. Okay, this is my tip on how aku pakai highlight. Okay. Okay. Wait, 30 minit gila. I need to be like super focus. Focus. Okay, lepas tu guna bahagian ni macam eyeshadow tadi. Guna bahagian ni untuk put, bahagian ni untuk blend. Okay. Okay, sabar. That is not it. Masih cuma muka cuma pas-pasan. Apa memberi lawan? Oh, yang ni hang terang pula. Yang ni keming slow lain kali. Saya tak balance. Sangat penting ya untuk make sure makeup apa balance. Okay. Hey, they don't know me like I do. Mana tadi? Mana blush aku punya brush? Oh ni. Okay, macam aku tak suka bila macam ni. Kalau dah kamera tak nampak lah sayang. Kalau in real life aku akan nampak blush, like highlight tu terlalu top blush aku sampai blush aku nampak macam lopong. And I kinda I kinda hate it. So aku akan double balik highlighter tadi dengan blush. And kalau hang cakap, oh mana aku ni letak tu? Oh ni. Sia-sia lah pakai highlight kalau lepas tu hang dah tak. Dulu aku fikir macam tu. Before aku try buat, aku macam, oh nanti mesti aku punya ni, aku punya highlight tak nampak. Tapi tidak ya, highlight saya masih kelihatan sahaja. Okay. Oh ya, buat mata dulu. So, mana kepit bulu mata aku? Aku ingat pakai tisu. Cara tetap ada, tak cuma minta doa. Tahu tak, mata aku sangat besar daripada ni tak fit. Tapi aku beli sebab aku nak try dulu. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan. Tahu tak lagu mati-matian tu bukanlah, faham tak? Macam aku relate. Cantik mata belah ni. Can you guys see it? Cantik. Ikonomi. Lagu mati-matian tu dia punya belah ni pada cantik. Okay. Dia punya maksud tu sangatlah dekat dengan aku. Waktu first time aku dengar, kan first time Mahalil ni kan pre-release lagu dia. Yang ni part ni, mati-matian ku membelamu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisan ku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta tak bodoh.
Part tu hari ni pre-release kat almost all dia punya konsert. Dia macam nyanyi-nyanyi. Lepas tu kan aku dengar kan sampai aku mencari-cari lah full sound dia. Betul waktu aku first time dengar mati-mati kan, tak release lagi. Lepas tu tahu tak benda tu remind aku pasal apa? Pasal ex-crush aku yang 7 tahun tu, YTJT, yang aku suka selama 7 tahun tu. Cerita dia, my friends tak pernah lagi. Kawan-kawan aku sebenarnya unbothered sangat pasal crush aku. Faham tak? Dia pun macam, oh hang suka someone, okay. Tapi yang tu bila yang tu somehow dia pun sangatlah bothered ya. Sampai aku pernah cakap kat aku, hang ni bila lah nak stop je. Hang ni memang boleh jadi ahli. Tak restu aku dengan dia. Lepas tu cakap, ahli? Aku presiden kot. That's how much she doesn't like him. And I was like, bro, why? Why wouldn't you like him? Waktu tu lah. Tapi kan, to be honest, aku move on dengan dia pun inilah aku waktu make up. Aku akan cakap benda-benda random. Aku move on dengan dia pun bukan sebab aku, macam mana cakap, aku move on sebab aku penat. Bukan sebab aku ni, bukan aku move on sebab aku penat. Bukan sebab macam oh dia curang ke. Tahu tak? In fact aku pernah cakap dengan kawan aku benda ni. Tak tahu dia ingat ke tak. Tapi I always wish he cheated or do something to hurt me, so that I can hate him. Macam aku boleh lupakan dia dengan cara benci. Macam why should I remember this guy? He literally hurt me. But this guy, dia cuma buat aku penat. And dia bila penat, dia macam ni tau. Kalau hang tanya aku, I still think he's one of my best crush. Tapi aku nak balik ke kat dia? No, definitely no. Sebab aku dah penat jadi orang yang tunggu. Ini bukan dia kan? Bukan highlight kan? Set baik, tu highlight. Next aku buat lip liner guna eyebrow powder. Sebab tak eyebrow aku macam mana, so saya kena pakai ni. Macam kena linekan dia dulu. Kaedah dari lainnya. So aku macam alah jadi tak. Kalau nak buat macam ni pakai concealer pun boleh. Dulu aku ingatkan tak, aku macam sangatlah confident yang one day dia akan notice aku. Tapi tidak ya. Saya tidak di-notice sampailah saya penat. Dan waktu aku macam mula-mula tu aku dah dapat hint of aku nak penat dengan dia kan. Tapi aku macam faham tak, menolak untuk 3 more. Tapi aku tak nak lah. Aku nak pakai 1-0 boleh tak? 1-0 cantik daripada 01 ni. I don't know which one should I use. Kalau yang ni is giving nude. Tapi tadi aku pakai orange kan. Macam pink-pink, so no. Kalau orange, kalau hampa tak ada lipstick orange. Do I have orange? Rasa macam apa ada. Oh, tapi lip matte.
Lip matte tak apalah. Aku ada lip matte orange. So kita tambahlah lip matte tu dalam kita punya bag makeup. This is it from Eco juga. Ini cantik juga finishing dia. Ini nude ke? That's right. Oh ini. Oh lah, nanti boleh letak dalam tong besar. Ni. Weh, yang ni dah nak layu kena buang lah ni. Kita tak tengok. Lepas tu begitulah. Jadi saya move on jalur saya move on jalur penat. Jadi kalau apa saya tengok cerita ataupun siapa yang pernah baca novel macam main karakter dia tu nak buat female karakter dia tu benci dia and dia buat curang, he actually smart. Kalau Han nak buat sama benci hang, just chill on them. Cause if you live nice ni macam, you know, aku tahu hati. Trust me. It's not as hurt as curang. Tahu hati sakit. So macam, tahu hati, Han tahu dah aku dah lama tak ada rasa tengok muka hang. Macam tu. Tapi, kalau curang ni dia macam another level of sakit. Macam tu lah. Mana saya punya brush makeup powder? Oh ni. Sebab bag aku warna pink. So benda ni warna pink. Alah, aku tadi. The only thing can shut me up is food and makeup. Cuma dola kita $1. Saya sudah siap. Boleh terus pakai setting spray. So saya nak pergi rembat setting spray kakak saya. Ui, 43 minit bapak kau. Okay, walaupun 43 minit kita akan chill je. Tapi makeup, that's why aku cakap kalau aku buat konten macam lama sebab saya bercakap kan. Aku beli yang ni juga. Yeah, it's a that is so gross. Abah hai kacak kat gigi. Benda ni akan gross. So aku tak nak tunjuk. Kalau nak tahu apa yang aku buat tadi, aku bersihkan gigi aku daripada lipstick. Kalau aku, that's why aku tak suka pakai yang water base macam ni, which is lip tint atau lip gloss. Sebab bila aku setting spray, dia tend to melekat kat gigi. Aku kan duduk tak diam. Weh, lamanya kesian apa. Bukan tengok lama-lama. Tapi itu sajalah makeup saya untuk hari ini. So, tak ada sponsor. Saya beli sendiri semua. Nanti aku nak buat what's in my bag.